Tiba-tiba kapal sebelah rumah. Pukul 5 pagi, Justin yang tinggal dekat rumah sini terjaga selepas terdengar bunyi. Dia keluar rumah ternganga dia. Kapal kontena panjang 135 meter parking baik sebelah rumah jiran dia. Ini terjadi dekat Norway ya. Dia lambai kat kapal tu buat tak tahu. Dia siul kat kapal tu buat tak tahu. Mungkin kapal tu jenis pemalu. Kapal tu dah parking kat situ. Justin ingat kalau kapal tu nampak dia, kapal tu boleh reverse balik. Ibarat kata si harimau panjang, saya langgar, saya reverse balik, bapa angkat saya yang Cina datang, dia blok dari belakang. Justin tak tahan, dia lari pergi ketuk pintu rumah jiran dia. Ini Johan Hellberg, dia yang tinggal dekat sini. So si Justin tengah panik, dia ketuk pintu rumah Johan, tapi Johan tak keluar. Masa orang berita interview Johan bagi tahu, the doorbell rang at a time when I don't really like opening the door. I go back to sleep. Dia dengar bunyi ketuk pintu tu, dia dengar suara si Justin tu, tapi dia buat tak tahu. Dia tarik selimut, dia sambung tidur. Sampai matahari dah pacak atas kepala, Johan keluar je, ternaik bulu roma dia. Tapi sekejap je, sebab dah tua. Menurut pihak polis, pegawai yang mengendalikan kapal ketika itu mungkin telah tertidur semasa bertugas. Polis mengesahkan tiada yang berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Saya langgar, saya reverse balik. Bapa angkat saya yang Cina tadi datang, dia blok dari belakang.